Hai, saya Edlina. Ni saya buat cucu manis untuk sarapan. Saya cuma menggunakan 3 bahan. Rasa dia rangup di luar dan lembut di dalam. Kalau nak buat untuk minum petang nanti pun sedap ni. Okey, jom kita ke dapur. Saya menggunakan 1 cawan tepung gandum, 2 sudu makan gula, kacau sebati dan sekarang saya nak masak 1 cawan air. Bila air sudah mendidih, tuang ke dalam tepung tadi. Sambil-sambil tu jangan lupa kacau. Air tu tadi kena tuang sampai habis. Sukatan air ni memang dah cukup-cukup dah. Kena hati-hati sebab air ni panas. Kacau sampai tak nampak dah tepung tu. Bila dah suam, kita dah boleh bentukkan dough tadi. Masa nak bulatkan, celup sedikit minyak masak pada jari supaya tak melekat. Minyak janganlah sapu banyak-banyak pada tangan. Sapu dekat ujung jari je. Ni dah jadi dah. Sekarang saya nak panaskan minyak masak. Untuk menggoreng ni, saya menggunakan api sedang. Tuang minyak sampai boleh tenggelam cucur kita. Goreng sampai sedikit kekuningan. Macam ni dah okey dah boleh angkat. Anak saya suka sangat makan ni. Okeylah korang, sampai di sini saja video saya kali ini. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa follow.